corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. Rasuah bukan sekadar salah laku pentadbiran. Ia merupakan barah yang perlahan-lahan melemahkan asas ekonomi sesebuah negara. Sepanjang sejarah ketamadunan manusia, daripada dahulu hinggalah kini, rasuah sentiasa menjadi faktor utama dalam kejatuhan institusi dan dasar awam. Bila mana kuasa disalahgunakan, keadilan akan hilang, pertumbuhan terbantut, malah keyakinan pelabur juga merosot. Kajian ekonomi menunjukkan ekosistem yang dibebani dengan gejala rasuah boleh menghalang aliran masuk pelaburan asing, seterusnya mengekang pembangunan nasional jangka masa panjang. Oleh yang demikian, dalam video kali ini Prof Tau nak jelaskan 5 negara paling banyak rasuah di dunia. Yang kelima, Sudan Selatan. Bila sebut tentang Sudan Selatan, ramai yang masih lagi keliru dengan negara Sudan. Sebenarnya, Sudan Selatan ialah negara baharu yang merdeka, iaitu pada tahun 2011 yang lalu. For South Sudan, independence is not a gift you were given. Independence is a prize you have won. Ini berikutan kerana wilayah ini mengalami perang saudara puluhan tahun dengan kerajaan Sudan. Walau sudah merdeka, secara praktikalnya negara ini masih lagi tidak aman di mana Sudan Selatan dilanda konflik etnik serta isu ekonomi yang sangat teruk. Dengan majoriti penduduk adalah Afrika Kristian, negara ini masih bergelut membina struktur pentadbiran yang stabil. Dari sudut kemanusiaan, jutaan penduduk dikatakan terpaksa menjadi pelarian baik di dalam negara maupun di luar negara. Ini berikutan krisis peralihan kuasa yang sangat kucar-kacir. Maka tak hairanlah jika Sudan Selatan berada dalam senarai terawal untuk negara yang mempunyai reputasi rasuah paling tinggi di dunia. Menurut laporan Pertubuhan Bukan Kerajaan Transparency International yang berpangkalan di Jerman menjelaskan, rasuah sebagai penyalahgunaan kuasa yang diamanahkan untuk kegunaan peribadi. Bacaan indeks pula menunjukkan Sudan Selatan berada di tangga terbawah dengan skala 8 berbanding Malaysia yang berskala 50. Jap. Jangan lupa untuk likes dan subscribe channel Prof Tau. Yang keempat, Somalia. Seterusnya, kita beralih kepada negara kedua yang dilaporkan sebagai negara paling banyak rasuah di dunia. Terletak di timur bagi benua Afrika bersempadan dengan Ethiopia, Kenya dan Djibouti. Negara Somalia terbentuk hasil daripada jajahan British Somaliland serta Itali Somaliland. Selepas berlakunya Perang Dunia Kedua, Itali tewas menjadikan wilayah taklukan diserahkan kepada British buat sementara waktu. Sehingga pada tahun 1960, gerakan nasionalis Somali semakin kuat dan mereka ingin menggabungkan kesemua wilayah beretnik Somali menjadi sebuah negara yang berdaulat. Namun, krisis politik dalaman yang tidak berkesudahan membuatkan negara ini sentiasa dibelenggu dengan permasalahan kritikal. Ini disebabkan keruntuhan kerajaan pusat Siad Barre pada tahun 1991, politik yang berasaskan sistem klan dan kronisme, ketiadaan institusi anti rasuah yang berkesan hinggalah kepada perang saudara yang tak berkesudahan. Dengan indeks 9, Somalia berada pada kedudukan ke-179 dunia. Dengan belenggu isu rasuah, ianya bukan sekadar isu moral tapi politik, ekonomi dan budaya negara itu yang sangat sukar untuk diperbaiki dalam jangka masa pendek. Yang ketiga, Venezuela. Terkenal dengan kekayaan semula jadi terutamanya minyak, Venezuela merupakan sebuah negara republik yang merdeka pada tahun 1811 hasil daripada kolonial Spanyol.
Menjelang pertengahan abad ke-20, Venezuela menjadi salah satu negara pengeluar minyak terbesar dunia. Ini menjadikannya negara dengan ekonomi paling pesat di rantau itu. Kebergantungan kepada ekonomi minyak membawa masalah apabila harga minyak global jatuh. Ini memberi kesan kepada pendapatan negara termasuklah inflasi tinggi dan hutang negara yang meningkat. Ketidakstabilan ini bertambah buruk selepas kepimpinan Hugo Chavez yang memperkenalkan sosialisme revolusioner. Walaupun pada dasarnya polisi ini bertujuan mengurangkan kemiskinan, tapi dalam masa yang sama ianya menyekat pelaburan swasta dan melemahkan institusi ekonomi. Sejak dari dahulu lagi, kerajaan Venezuela disabitkan dengan kesalahan hasil minyak yang menyeleweng. Ini telah membuatkan reputasi mereka kekal sebagai negara yang kaya dengan sumber alam, tapi terpalit dengan krisis ekonomi dan rasuah yang tak berkesudahan. Yang kedua, Syria. Sebagai sebuah negara yang bergolak dan tidak stabil, Syria merupakan negara Timur Tengah yang bersempadanan dengan Iraq, Jordan dan Turki. Pada tahun 1946, Syria telah mencapai kemerdekaan penuh daripada Perancis bagi membentuk republik sendiri. Statistik serta pergolakan yang melanda negara ini sebenarnya cukup banyak, di mana terbaru pada tahun 2011 yang lalu, Syria menjadi medan konflik bila mana perang saudara bermula. Berikutan, gelombang kebangkitan Arab Spring. Pemerintah Presiden Bashar al-Assad menentang pemberontakan dengan kekerasan, membawa kepada perang panjang yang merosakkan ekonomi, infrastruktur, malah kehidupan rakyat. Ini sekaligus membuatkan situasi yang tidak stabil baik dari segi dalaman dan luaran negara tersebut. Negara yang tidak stabil sangat cenderung kepada masalah rasuah yang lebih tinggi. Nilai indeks skala rasuah bagi negara Syria adalah 12 dan berkedudukan ke-177 di dunia. Yang pertama, Equatorial Guinea. Sebuah negara kecil di Afrika Tengah, Equatorial Guinea telah mencapai kemerdekaan daripada Sepanyol pada 12 Oktober 1968. Sebelum merdeka, wilayah kecil ini dikenali sebagai Spanish Guinea, di mana ekonomi dipacu oleh sektor pertanian misalnya koko dan kopi. Dengan majoriti penduduk beretnik Fang serta mengamalkan agama Kristian, negara ini sedari awal lagi sudah mempunyai pergolakan politik. Francisco Macias Nguema, Presiden pertama Equatorial Guinea, merupakan seorang diktator yang terkenal dengan kekejaman serta penindasan terhadap rakyat. Namun, sejak tahun 90-an, ekonomi Equatorial Guinea berubah drastik bila mana minyak dan gas banyak ditemui di dasar laut perairan negara ni. With 1.1 billion barrels of proven oil reserves and up to 1.3 trillion cubic feet of proven gas reserves, the future is indeed bright for Equatorial Guinea. But the oil wealth and the oil may not last forever. Dengan penemuan tersebut, ia telah menjadikan negara ini antara negara yang terkaya di Afrika. Hasil minyak telah menyumbang 4/5 daripada KDNK negara. Walaupun dilimpahi dengan kekayaan hasil minyak, hasil yang diperolehi tidak diagihkan dengan adil. Ia hanya tertumpu kepada keluarga Presiden Teodoro Obiang Basago yang memerintah sejak 1979 hingga kini. Kesan kepada pemerintahan autoritarian ini membuatkan kecenderungan kepada penyalahgunaan kuasa, rasuah yang meluas. Seterusnya, tahap kemiskinan yang melampau. Laporan antarabangsa Transparency International meletakkan negara Equatorial Guinea pada kedudukan 173 dunia dengan indeks bacaan 13. Kesimpulannya, kekayaan sumber semula jadi yang ada pada sesebuah negara jika tidak diurus dengan baik hanya akan membuatkan negara tersebut lebih cenderung kepada kegagalan dan keruntuhan ekonomi. Ini telah dibuktikan dengan senarai seperti yang Prof Tau tunjukkan tadi. Macam mana? Korang setuju tak dengan senarai ni ataupun ada cadangan lain yang nak ditambah? Boleh tulis di ruang komen di bawah. Okeylah, rasanya setakat ini dahulu perkongsian untuk video kali ni. Jumpa lagi di video yang akan datang semua.